Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta bagi customer tahu apa kereta ini. Toyota Myvi 1.3 SE tahun 2014 auto modern dia. Okey, mari kita tengok yang ini kereta condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang acara satu lau bagi customer tahu ini kereta Indiala tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey. Nampak ini kereta sudah satu layer cat baru. Cat memang sudah lawa, tak payah fikir apa lagi. Sekarang saya jalan satu lau lah bagi tengok ini kereta. Boleh nampak lah, memang sudah lawa ini kereta, dia color. Dia punya lampu semua tepas semua yang original lagi Kita tak ada buat apa. Okey. Nampak lah semua sekali. Okey, so cermin dia so okey juga. Sampai atas mom. Okey. Lim pun pakai sama yang original. Tayar bunga pun banyak lagi. Dia pakai mesai 175 65 14 enjin. Tayar bunga ada lagi dekat 60%. Okey. Tutup cover semua sekali ada juga. Ini kat tepi kanan nampak semua ori lagi. Okey. Depan tayar pun ada lagi dekat 50% lah. Okey. Tengoklah talan semua sekali. Okey, ada lagi ni tutup kawan dia. Beri ni kita memang tayar tak boleh buat apa lagi lah. 50% memang kau lagi. Tutup kawan semua sekali pun sama juga. Okey. Belakang tayar lagi banyak. Dekat 60% ada. Nampak tak? Okey. Tengok talan semua sekali. Memang cantik cun-cun ini kereta. Okey, so sekarang kita tengok interior dalam. Nampak seat dia pun cantik juga sama sekali hitamnya. Nampak tak? Sama sekali Okey. Bawah kapal pun sama yang original. Tepi-tepi pun sama. Semua lawa lagi. Okey. Ini semua tepi kam. Ini semua yang ori punya. Okey. Sama yang bawah nampak 100% tak ada kena pancing kereta So I pick kunci pun sama yang original. Kita start dulu tengok condition macam mana. Okey, tengok seat. Semua sekali memang lawa. Okey. Tepi-tepi sama juga. Nampak tak konsumer dia? Tak ada salah, tak ada apa-apa, semua clear ni. Okey. Mileage dia pun tak panjang jalan. 10888 2 km sahaja. Service time semua dekat sini. Boleh nampak ni. Okey, semua sekali ada. Tengok steering semua sekali cantik-cantik jugalah. Tak payah fikir apa lagi. Ini yang semua standard lah, original dia. Tak ada cara, tak ada apa-apa Okey. Ini kereta memang jaga baik-baik ni kereta. Tengoklah semua sekali cantik-cantik. Nampak? Side mirror semua sekali okey tak ada masalah apa. Buka balik. Okey, tengok power window. Okey. So, tengok. Okey, belakang. Semua sekali sama-sama, tak ada masalah apa, semua clear punya. Atas pun cantik-cantik juga. Sampai belakang seat macam baru nampak tak? Nanti kita pergi tengok belakang. Okey. So depan I sudah bagi tahu lah, kereta condition memang lawa lagi. Okey. So kita tengok untuk belakang. Boleh nampak belakang seat dia semua lawa lagi Memang cantik-cantik Kabel bawah pun sama juga semua yang cantik-cantik juga. Seat belakang pun sama juga. Tengok tak? Ini owner memang jaga baik-baik ni kita. Tengoklah tepi-tepi semua okey juga. Ini marking dia semua sekali. Talang memang semua yang original cat lah. Talang kita tak ada cat. Okey, tengok tepi. Ini kertas dia. Memang lawa ini kereta. Okey. Lampu belakang pun tak ada kena pecah apa-apa, semua clear punya tengok. Okey. Belakang sama juga. Nanti sini boleh taruh berapa liter barang ke sini bagi customer tahu lah. Okey. Nampak ini. Semua cantik lagi tak ada masalah apa. Semua clear ini kereta. Okey, spare tayar macam mana tengok. Spare tayar baru lagi, tak ada gunanya. Kan tepi, bawa, tong sama sekali, gam original. Okey. Sampai bawa nampak sama sekali tak ada hamil. Okey. Tutup balik. Tengok pintu dia sama sekali memang lawa lah. Tepi sini sama sekali sampai bawah pun sama juga. Tengoklah dalam. Memang lawa-lawa ini kereta. Okey. Tak ada kena langkah, tak ada kena apa-apa ni kereta. Tengoklah sama sekali. Papan dia, ini tepi sampai bawah. Talan sama sekali yang ori
stiker. Nampak tak? Seat dia tengok lain sekali. Semua cantik-cantik lah seat dia. Okay, tak ada masalah apa. Okay, so kita tengok engine dia tepat macam mana. Tengok sudah start lah, engine bersengat juga. So nampak ini kereta nanti berapa cc horsepower I bagi tahu juga. Okay, dekat sini kita tengok atas. Tengok tak, tutup cover sama sekali ada, cantik. Ini gun tepi pun sama yang original. Tengok tak ada kena buka ni ha. Semua check dulu. Semua clear, cantiknya. Talan warehouse sama sekali, tengok. Talan marking dia. Nampak tak marking dia. Tengok panel dia sama sekali ha. Memang lawa-lawa ni kita. Cantik-cantik. Tak ada leaking, tak ada apa-apa. Nampak tak sama sekali ini. Gasket semua okey, cantik-cantik. Okey, pas semua ada jalan. Okey. Okay, so kita tengok sampai habis. Tutup balik. Okay, kita sekarang pergi test run kereta lah. Bagi customer tahu kita condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so kita pakai seatbelt, handbrake. Let's go, kita test run kereta. Myvi I sudah jual banyak lah ini untuk Lucky Pace atau Icon itu modern. Memang I ada banyak. Kalau siapa yang minat boleh datang ke kedai I sini tengok kereta ini. Myvi sekarang I tangan sini ada 10 biji sampai 12 kereta ini. Okay, tahun start 2005 sampai 2017 semua ada. Okay, so kita test ini kita lah, bagi customer tahu kereta ini condition macam mana. Myvi ini modern, memang jaga senang. Spare part barang dia pun tak mahal. Lagi satu, dia punya harga sangat tahan. Ini I nak tunjuk kasih tahu. Beli Myvi punya kereta macam baru punya kereta orang tak ada rugi lah ni kereta. Scam pun sama juga. Tapi penting tak nak kena langgar lah. Dengan jangan ada kena banjir punya kereta lah. Itu saja. Lagi nak tengok lah, owner mesti mah jaga lah macam talam lah, cantik-cantik. Harga lagi tinggi. Okay, sini keluar kita nak jaga sikit lah. Ini simpan, kecil sikit. Tengok atas kereta. Tengok pick up dia. Okay ni kereta. Sebab I ambil parlimen Myvi, semua I sudah check balik sekali. Kalau ada losak apa barang I semua sekali pakai I main foreman suruh dia tukar. Kasih tukar balik. Barang semua sekali mau cantik. Okay, so I test dia rise up macam mana, bagi tahu So kita jaga kereta dengan minyak. Okay, tengok rise up dia. Memang cantik-cantik lah ini kereta. Tengok tak. Tak ada masalah apa. Very nice make kereta ini. Okay, cun-cun lah ini kereta. Ini kereta janji betul, you beli tak biar bikin apa lagi lah. Ini kereta beli terus jalan sahaja. Okay, nak untuk beli cash pun boleh, nak untuk pinjaman pun boleh juga, tak ada masalah. Tengok license dia. Ada motor. Okay, tengok. Okay, I jaga tepi, I pusing lagi sekali. Okay, tengok license dia. Memang cun lah. Memang tak payah fikir apa lagi, cantik-cantik tengok. Okay, very nice. Okay, so I nak tunjuk kasih tahu sajalah. Kalau yang siapa terminat ini kita boleh inform sama saya atau datang I ke atas sini tengok ini kita. Okay, so sekarang kita balik ambil outfit. Nanti I nak bagi tahu lah harga ini kita nak untuk jual berapa. Okay, nanti kita jumpa lagi. Okay, I sudah sampai I ke atas sini I parking balik dulu. Sekejap nanti kita nak jaga kereta. Okay, I parking betul-betul dulu. Nanti kita bagi tahu harga ini I nak untuk jual berapa. So sekejap parking betul-betul dulu. Okay, tengoklah, nampak tak Myvi I memang banyak. Tengoklah, ini Icon ni tahun 2016. Okay, masuk P, handbrake. Okay, so sekejap aku kasih biar. Okay, so kawan-kawan semua, kalau yang minat yang ini kereta,
Super Turbo Myvi 1.3 SE tahun 2014, auto modern dia. Kalau peminat boleh datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, yang ini kita harga, kita nak jual set tukar lama sama Puspakom. Kalau untuk cash 21,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. Pinjaman harga tambah lagi 2,000, 23,800. Sebab IB kita semua slopot cantik lah. You beli langsung, you tak payah buat apa lagi. Okay, ini kalau berminat datang cuma saya, tengok ini kita dengan test ride ini kita. Okay, see you later. Bye.